Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Umar Yusuf yang telah update kitab Risalatul Tauhid. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohiyah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما
وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Risalatul Tauhid yang telah dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Umar Yusuf dan Ustaz Abdul Ghani Yahya. Masih lagi perbincangan kita pada permulaan ataupun mabadi seri pembukaan. Kalau tulisan Jawi muka surat 5, kitab Jawi muka surat 5, kitab Rumi dia dekat mana itu kita berhenti? Habis selawat. Okay. Sekarang ni permulaan mabadi seri pembukaan ilmu tauhid. Situ mabadi muka surat Rumi 9 5 muka surat 5. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم أجمعين. Permulaan mabadi, iaitu seri pembukaan ilmu tauhid. Permulaan mabadi, permulaan, lepas tu bukan koma apa, titik 2 tu kan, titik 2 tu mabadi. Mabadi tu permulaan. Permulaan tu mabadi. Permulaan bahasa Melayu, bahasa Arab dia mabadi. Maksud dia seri pembukaan. Seri pembukaan. Ada gitu. Bagi apa mabadi tadi ataupun seri pembukaan tadi? Bagi ilmu tauhid. Jadi seri pembukaan ni dia bukan hanya pada ilmu tauhid, mana-mana ilmu. Kalau bahasa kita ni mak, pengenalan. Pengenalan. Kalau bahasa buku apa panggil? Kita buka je buku, sinopsis betul tak? Sinopsis sinopsis tu ringkasan. Kalau ni Muqaddimah. Pengenalan lah kan. Pengenalan. Sinopsis ni ringkasan kan. Dia dekat muka surat belakang kali kan, selalu kan, belakang buku. Dia bukan sinopsis, dia pengenalan. Pengenalan lah mudah. Jadi kita nak tahu ilmu tu, maka dia mesti mula dengan mabadi. Kita belajar ilmu tauhid kena belajar dulu mabadi.
Kita belajar ilmu fiqh, kita kena belajar mabadi. Gitu juga kita belajar ilmu tasawuf, ilmu apa sekalipun yang kita belajar, maka mesti ada mabadi. Mabadi ni pengenalan. Kalau bahasa Melayu lama, dia lebih suka letak makna seri pembukaan. Seri pembukaan ni, seri ni dengan makna dua. Seri dengan makna seri, iaitu dengan makna penambah seri lagi, maknanya bukan intipati, tapi cuma kalau kita belajar lebih baik, tapi kalau tak ada pun tak apa. Yang kedua, seri dengan makna ni, apa maknanya? Tiang seri. Tiang seri yang mana tiang seri ni kalau dia tak ada tak boleh. Jadi seri dekat situ ada makna dua. Dan yang dikendaki dekat sini, seri di sini ialah seri dengan makna tiang seri. Maknanya kalau kita belajar, maka ketika tu mesti dimulai dengan pengenalan ni. Sebab kalau kita tak mula kenal, maka kita tak cinta. Maksud cinta dekat sini, suka terhadap apa yang kita pelajari. Sebabnya ulama-ulama dulu mereka meletakkan mabadi ni sebagai pembuka kata ataupun pengenalan awal. Kadang-kadang, minta maaf cakap lah, saya mula belajar sekolah rendah agama SRA umur darjah 3. Darjah 3 mak. Kemudian kita belajar, dalam tu kita belajar fiqah, kita belajar tasawuf, kita belajar tauhid, contoh sampailah usai masuk dekat Mahatafis. Bila saya masuk Mahatafis, saya pun belajar fiqah, belajar tauhid, tasawuf, semua belajar. Fardu ain tadi semua belajar. Walaupun saya dah belajar daripada umur 9 tahun, sampailah umur 12 tahun saya belajar, 13 sampai 13 tahun. Hakikat sebenar saya tak tahu apa ilmu tauhid tu. Cuba bayangkan 9, 10, 11, 12, 4 tahun saya mengaji benda tu yang betul-betul fokus daripada sekolah rendah, SRA, sekolah rendah agama, sampai masuk tahfiz. Tapi saya tak tahu apa ilmu tauhid. Saya tak tahu ilmu fiqah tu apa, untuk apa, guna apa, saya tak tahu. Sampailah saya pergi ke pondok, saya mengaji pondok 14 tahun. Itu pun setahun pertama mak, sampailah nama saya naik masuk kelas. Tahun pertama saya masuk, saya mengaji tahun pertama. Sampailah masuk kelas, naik kelas 2. Tahun pertama tu saya tak tahu apa benda yang saya mengaji. Kenapa jadi sedemikian? Kerana kita tak ada mabadi. Pengenalan tadi tak ada. Jadi bila pengenalan tak ada, kita tak tahu apa. Kita tak tahu untuk apa, kita tak tahu daripada mana, apa yang kita pelajari. Ini penting mabadi. Ni kejap lagi dia akan bagi tahu satu persatu tentang pengenalan ilmu tauhid. Itu dah. Perkataan mabadi itu bahasa Arab. Perkataan mabadi itu bahasa Arab. Koma kat situ. Koma dekat situ. Perkataan mabadi itu bahasa Arab. Koma. Jamak daripada mabda. Jamak daripada mabda. Koma lagi. Jamak daripada mabda. Asal maknanya mabda yabdi'u mabadi. Mabda yabdi'u mabadi. Kataan mabadi ialah daripada bahasa Arab.
jamak mabda'a mabda'ani mabadi tasniyah mufrad tasniyah jamak mabda'a mabda'ani mabadi satu permulaan, dua permulaan, banyak permulaan mabda'a mabda'un mabda'un mabda'ani mabadi jamak kat sini dipanggil jamak takfir. Mabadi jadi. Nampak? Okey. Perkataan mabadi itu bahasa Arab, jamak daripada mabda'un. Mabda'un, mabda'ani, mabadi. Itu dia. Jadi silap letak hamzah tu je dah lain lah. Okey. Nampak tak? Okey. Mula terbit maknanya apa? Punca, mula, punca. Satu, punca. Mula terbit. Punca, mula, terbit, sebab. Itu dia, makna dia. Mabda'un itu asal maknanya punca, mula, terbit, sebab. Itu makna dia. Punca, mula, terbit, sebab. Sebabnya apa? Maksud sebab punca ni kita tahulah. Mula pun tempat mula. Terbit, tempat terbit, tempat mula terbit. Sebab iaitu sebab keluar ataupun sebab terbit, sebab terjadi. Sebab terjadi. Maksudnya, ini maksud dia. Apa maksud mabadi itu sebenarnya? Apa maksud sebenar? Asal makna dia punca, mula, terbit, sebab. Mabadi itu asal makna dia. Kalau kita buka kamus, maka kita akan jumpa makna mabadi itu dengan makna punca, mula, terbit, sebab. Maksudnya ialah keterangan yang ringkas ataupun tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca ataupun belajar ilmu itu. Itu sampai situ.
Apa maksud dia? Maksud mabadi tu pada ilmu, pada ulama-ulama ilmu ataupun istilah, makna istilah, iaitu keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca ataupun belajar. Apa maksud dia, Mak? Iaitu satu ringkasan pengenalan sebelum kita belajar sesuatu ilmu. Keterangan yang ringkas bagi pengenalan sesuatu ilmu sebelum kita pelajari. Itu sedap ayat. Maksudnya sebelum kita belajar satu-satu ilmu, maka kita baca mabadi ni untuk apa? Untuk pengenalan terhadap sesuatu ilmu tadi. Cara kita kenal ilmu tadi. Itu penting mabadi tadi. Hari ini orang sebut seri pembukaan ataupun anggaran dasar. Itu dia. Hari ini orang sebut mabadi ini sebagai seri pembukaan ataupun anggaran dasar. Anggaran dasar maknanya segala pembahasan sesuatu ilmu tu maka didasari dengan seri pembuka tadi. Kalau bahasa kita tu kita sebut sinopsis, boleh tak? Ringkasan kepada apa yang dibahas. Boleh Maknanya jelas kat situ. Maknanya sinopsis lah. Boleh diletakkan dengan sinopsis jugalah. Maknanya dia ringkasan singkat padat daripada apa yang dibahaskan daripada sesuatu ilmu tadi. Boleh? Setuju tak? Macam mana? Lain Contoh gini katalah satu kitab ni dia cerita ilmu tauhid ni, dia cerita apa, Mak? Dia cerita begini. Lalu ringkasan daripada keseluruhan pembahasan yang ada dalam ilmu tauhid tu mereka letak dekat dalam seri pembuka tadi. Jadi setidak-tidaknya bila orang baca seri pembuka tu saja, dia dah menguasai apa yang ada dekat dalam tu. Dia dah tahu dah apa yang nak dibahas. Maksudnya sinopsis lah. Boleh kita letak sinopsis jugalah. Seri pembukaan ni termasuk juga sinopsis. Ringkasan ringkas padat daripada pembahasan yang luas. Boleh jugalah. Itu yang Syekh sebut ada. Keterangan yang ringkas. Satu garis tu. Keterangan yang ringkas maknanya sinopsis lah. Betul? Ya, belakang sekali kan. Jadi maknanya pengenalan kemudian keterangan yang ringkas. Boleh? Intipati, betul. Intipati dia. Kalau bahasa kita tu singkat padat. Singkat padat. Selalu hari ni orang bahas buku bedah buku. Istilah bedah buku. Buku tu setebal macam ni, kalau baca setahun pun tak habis. Kan? Tapi orang datangkan seorang untuk bedah buku. Tu dia nak buat bedah buku tu, Mak, kemudahan. Biasanya penulis kitab, penulis buku tu je yang boleh buat. Sebab dia tahu intipati dia. Saya ada seorang ustaz, nama dia Ustaz Azhar Yahya. Pernah dengar? Ustaz Azhar Yahya. Ustaz Azhar Yahya ni penulis, pengarang. Dia penulis. Dia termasuk kitab yang paling, tak tahulah, yang saya kenal dia. Selama saya kenal dia, kitab yang paling hebat sekali dia tulis itulah 1000 tahun mazhab Syafi'i di alam Melayu. Tak silap. Tu tebal tak? Harga dia 200 lebih, 300 lebih. Tebal macam tu. Dalam tu siap ada sanad lagi. Sanad-sanad ulama-ulama Melayu dapat daripada mana sampai naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku tu kita baca pun tak habis. Dia datang pergi buat bedah buku. Dia buat bedah buku. Jadi nak bedah buku tu kan, kalau pengarang mungkin mudah lah, sebab benda tu dah ada dalam kepala dia. Tapi kalau bukan pengarang, selagi mana dia tak baca buku tadi, ataupun dia tak, apa panggil, kalau nak sebut bahasa kita, tahu tak? Kalau dia tak betul-betul menjiwai, menguasai
menjiwai, menguasai isi buku tadi, dia tak boleh nak buat sinopsis ataupun dia tak boleh buat bedah buku. Maknanya dia baca tak dibaca sekali, dia kena baca 30 kali, 40 kali. Sebab setiap kita baca tu mesti ada benda yang kita tertinggal. Memang dia menguasai betul-betul. Itu dia. Ini kelebihan penulis buku. Itu dia. Hari ini orang sebut seri pembukaan ataupun anggaran dasar adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Dia bukan hanya berkisar mabadi ni pada ilmu tauhid 10 tadi. 10 tu adalah dipanggil rukun kepada mabadi. Maknanya apa sekalipun ilmu bila kata mabadi mesti berkisar kepada 10 benda tadi. Tak kira apa sekalipun, seri pembukaan saja mesti ada 10. Cuma mabadi di dalam ilmu tauhid ini dia berkisar kepada 10 tadilah. Berkisar kepada 10 benda tadi. Nampak Mabadi ni dia bukan pada ilmu tauhid saja. Bila sebut mabadi, seri pembuka ataupun sinopsis ataupun kita katakan ni keterangan ringkas tadi mesti ada 10. Mesti ada 10. Secara ringkas kita tak masuk dulu. Secara ringkas yang pertama mesti ada nama ilmu. Nama ilmu tersebut. Kemudian tempat ambilnya ilmu. Kemudian yang ketiga kandungan ilmu. Yang keempat tempat bahasnya ilmu. Yang kelima faedah ilmu. Yang keenam nisbah ilmu. Yang ketujuh penghantar ilmu tadi. Yang menghantar ilmu tadi. Yang ke-8 hukum mempelajari ilmu tadi. Yang ke-9 kelebihan ilmu. Yang ke-10 kesudahan ilmu. Apa kesudahan ilmu tersebut? Jadi ada 10 tu mabadi tu. Ada 10 mabadi. Jadi mabadi ni kita letak dekat mana sekalipun ilmu, maka dia akan berkisar kepada 10 benda tadi. 10 perkara. Jadi bila ambil ilmu tauhid sekarang ni, Syekh dia nak bahas ilmu tauhid. Maka dia ambil ilmu tauhid tadi letakkan pada mabadi. Maka dia akan terpancarlah 10 perkara dalam pembahasan ilmu tauhid pada mabadi. Okey, yang pertama sekali mabadi ilmu tauhid yang pertama iaitu nama ilmu. Nama ilmu itu iaitu dinamakan ilmu tauhid. Nama ilmu ini ni yang kita nak bahas ni. Nama ilmu ini iaitu dinamakan pertamanya ilmu tauhid. Yang kedua ilmu kalam. Yang ketiga ilmu usuluddin. Yang keempat ilmu sifat. Yang kelima ilmu aqaidil iman. Yang keenam ilmu ma'rifatullah. Tambah. Pertama sekali ilmu tauhid. Yang kedua ilmu kalam.
Nama ilmu yang kita nak bahas ni mak, iaitu ada 8. Dalam kitab ni dia disebut 2, 4, 5. Betul, 5. Ada 5. Dalam kitab-kitab lain dia tambah lagi, ada lagi 3. Pertama sekali ilmu tauhid, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ilmu usuluddin, yang keempat ilmu sifat, yang kelima ilmu aqaidul iman, yang keenam ilmu ma'rifatullah, yang ketujuh ilmu tahqiq, yang ke-8 ilmu hakikat. Dah. Ada. Sangkut. Dah kan? Tasawuf. Ya. Itu sebabnya dia gini. Kalau kita belajar ilmu tauhid, sekarang ni yang mak belajar ni, yang kita belajar ni, kita semua belajar ni adalah dasar. Kalau sekolah tu prasekolah. Sebenarnya kita bahas sekarang ni mak baru prasekolah mak. Kan? Kita belajar ilmu fardhu ain, tauhid, tasawuf, fiqh. Tauhid, fiqh, tasawuf. Yang kita belajar sekarang ni semuanya baru dasar. Kan? Dasar ni pun saja mak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pun, 7 tahun pun belum. Ini bukan kitab ni saja. Mak pergi ngaji kitab Faridah, mak pergi naik kitab ni, masih lagi pembahasan dia doa sifat 20. Sebenarnya itu masih lagi dasar. Masya Allah. Jadi nanti dia akan berkembang, naik satu peringkat, dipanggil mustawa. Mustawa ni apa ni, peringkat tengah. Peringkat tengah tu dia dah mula masuk tauhid, fiqh dan tasawuf secara mustawa. Baca kitab tauhid, dia ada bahas syariat dan dia ada bahas tasawuf. Yang ketiga tu dah ada satu. Dia tak ada lagi pecah. Pembahasan tauhid, syariat dengan tu dia dah duduk satu. Jadi kalau cerita sembahyang pun dia dah tak cerita rukun sembahyang dah mak. Dia dah mula cerita rukun sembahyang yang ada tauhid dan ada masalah hati. Itu yang kita hikam, itu kitab hikam. Lepas tu ada 2-3 kitab lagi mak. Itu semuanya dia duduk dah mustawa. Hikam apa semua sekali tu, and again ada 3-4 kitab lagi tu duduk mustawa. Kemudian nanti dia duduk, dia naik lagi, naik ke tu. Yang tu memang pembahasan kitab yang naik atas lagi 3 tu, dia bicara tentang hakikat, apa semua sekali, tarikat, semua sekali kat situ. Ya, hikam tu baru pertengahan. Baru pertengahan. Masya Allah. Jauh lagi tak mak? Jalanan kita. Masya Allah. Ya mak? Tak sampai di situ tak apa. Bukan tak apa, bukan bermakna tak apa tu tak belajar. Kena belajar. Dia 2 je mak, 3. Dia 3 je. Sampai guru mati tak sampai, anak guru mati tak sampai.
Cuma isu dia jangan melompat. Lompat dia tak boleh. Contoh katalah dia nak di dasar. Sepatutnya dia duduk dekat dasar. Tiba-tiba dia pergi ngaji hikam. Ada yang dia belajar putih-putih mata, ustaz yang ngajar putih-putih mata. Jadi macam mana pun turutan tadi kena ikut. Dia kena step, kemudian naik step, jadi ustaz dia kena mandu dia tu. Kena mandu belajar tadi. Okay, sekarang kita kena ngaji kitab apa lepas ni. Dah kitab ni kita kena ngaji kitab apa. Lepas ni kita ngaji kitab apa. Kalau kita lompat, nanti jatuh sikit. Lepas tu lagi pula ulama cakap, ustaz yang mengajar, satu, pelajar yang belajar, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan dia berjalan tak faham dia. Ustaz ni cakap gini, yang pelajar pula dia bayar dah gini. Jadi bahaya. Jadi kalau katalah step by step dia belajar tadi, maka setidak-tidaknya dengan dia belajar mengikut step tadi itu membantu dia untuk sampai kepada faham yang sebenar. Hari ini banyak orang ngaji hitam, banyak orang ngaji hitam, tapi capai tak? Dia ngaji hitam, tapi hujung minggu pergi power kami lah. Apa jiwa hitam tu? Kan? Ya. Pertama sekali AJK surau yang letak sebagai orang yang memanggil ustaz dan kita, dia sendiri tak ilmu. Dia sendiri bukan dunia dia. Jadi kalau katalah dia ada jiwa sikit pun, jiwa ilmu dia tu ada sikit pun, dia pula, ustaz saya nak ustaz baca kitab ni, sebab dia tengok kitab tu sedap dekat dalam YouTube. Jadi dia sendiri sebenarnya ustaz tu pula, ustaz tu satu hal lah. Ustaz ni pula, baca kitab ni pun. Lepas tu ustaz ni pula, minta maaf, ada ustaz yang dia masuk pergi mengajar, dia bukan kira audience. Dia masuk mengajar, dia kira dia. Anak baca kitab ni sebab ni baru kitab. Dia kira dia. Bukan dia kira audience, dia kira dia. Ni banyak lah pun. Dia kena belajar, kemudian baru dia mengajar. Lepas tu dia nak mengajar pula, dia kena tengok dia. Hari ni tak, dia mungkin dia pun tak belajar. Lepas tu dia masuk kelas, dia mengajar untuk dia belajar. Bukan dia kira dia nak belajar. Dia jadi catat marwah. Jadi tu semua tu habis tu jadi, kalau tengok dekat hadis, Masya Allah, ini semua kitab-kitab terbang. Kan? Maksud kitab terbang ni, kitab tahawan orang tak pondok pun tak baca. Kalau nak baca pun untuk buku baca benda tu. Jadi tiba-tiba dia mengaji kat sebuah masjid. Kita kadang-kadang kalau masih lagi daripada 30 orang, boleh buku 30 orang pun, ada 30 orang tu pun dia duduk. Lagi-lagi Islam Maghrib ilmu tauhid, sama sekali ilmu tauhid. Kenapa dikatakan ilmu tauhid? Ilmu tauhid ni diambil daripada perkataan wahada, yuwahidu. Tauhidan. Tauhid. Apa makna dia, Mak? Makna dia isim. Makna dia isim. Kenapa dipanggil ilmu tauhid? Kerana ilmu yang membahaskan keesaan Allah
kidam, sedia ada, tidak ada permulaan. Sifat itu menggambarkan bahawa yang tidak ada permulaan hanya Allah. Selain Allah tidak ada permulaan. Semuanya bermu. Nampak tak? Jadi sifat 20 tu, walaupun dia bicara tentang lain-lain wujud kidam apa, maka tetap sifat tadi menggambarkan bahawa Allah Ta'ala itu baik sifat wajib maupun sifat mustahil ataupun sifat harus. Tetap dia balik semula ilmu yang membahaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhid dengan makna apa maksudnya mak? Ilmu yang membahaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Dah apa dah? Itu ada pembahasan. Dalam bab satu tadi ada khilaf ulama. Ada ulama sebut satu tak ada masalah. Ada ulama sebut satu tak ada masalah. Tetapi ada ulama yang menyebutkan satu itu masalah. Sebab bagi ulama yang menolak kata Allah Ta'ala itu satu, kerana apa? Kerana satu itu ada dua, ada tiga, ada empat. Maka perkataan yang tepat untuk Allah ialah dengan makna iaitu esa, tunggal. Wahada ni bukan makna wahid. Wahada ni dengan makna esa, tunggal. Wahada ni bukan dengan makna tahu wahid. Dia bukan wahid. Memang makna dia makna esa atau makna tu tunggal. Tambah lagi tunggal.
Faham? Nabi di Mekah sebelum hijrah. Itu dia. Kenapa dia pakai ilmu kalam? Kerana ilmu yang membicarakan tentang kalam Allah, iaitu Al-Quran. Apa kaitan pula dengan tauhid? Kerana awal penurunan wahyu 13 tahun Nabi di Mekah. Dan dibandingkan dekat Madinah hanya 10 tahun. Kat Mekah 13 tahun. 13 tahun hanya membicarakan tentang tauhid, bicarakan tentang Allah. Yang akhirnya dinamakan ilmu kalam. Okey. Kenapa dia nama ilmu kalam? Ilmu yang membicarakan tentang kalam Allah Taala, iaitu Al-Quran. Awal penurunan Al-Quran membicarakan tentang Allah Taala. 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah. Maka wahyu yang diturunkan di Mekah hanya membicarakan tentang ketuhanan. Dan akhirnya dikaitkan dengan kalam Allah tadi. Okey. Kemudian dinamakan juga ilmu, ni dah selesai belum? Dah. Yang ketiga ilmu apa? Ilmu usuluddin. Boleh saya padam? Dah tak? Dah belum? Dah belum ah? 13 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah. Yang ketiga, ilmu usuluddin. Dinamakan ilmu tauhid ini juga sebagai ilmu usuluddin. Apa makna usuluddin? Makna dia iaitu asal-asal agama, asal-asal agama. Bertepatan dengan kata awwal din, ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Dinamakan usuluddin, iaitu ilmu yang membahaskan mengenai awal-awal agama, yaitu kenal Allah. Awal-awal agama kenal Allah. Usuluddin, asal-asal agama. Itu dia. Yang ketiga, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Kenapa dinamakan ilmu usuluddin? Ilmu usuluddin itu makna apa? Asal-asal agama.
Kerana bertepatan dengan kata-kata awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah. Ilmu yang membuat mengenai awal-awal agama iaitu kenal Allah. Bukan awal agama saja. Disebut awal agama ni mak bukan mengaji agama kafar tu, tak. Awal agama ada makna dua. Makna awal agama tu ada dua. Pertama, awal agama dengan makna awal faham. Yang kedua dengan makna iaitu kehidupan. Pertama sekali awal faham. Apa maksud awal faham? Budak bila tika mana mak dia bila tika mana dia mula je faham, anak-anak kecil bila mula dia faham saja, dia mula, kalau kita cakap dia faham, kita bagi arahan dia ikut. Katalah usia dia berapa? Contoh, biasanya budak mula faham umur berapa? Setahun? 2 tahun? Setahun lebih budak sekidik sekarang kan. Minum susu mahal kan. Jadi bila dia dah mula faham je mak, maka ketika itu dah mula kita kenalkan dia dengan Allah. Walaupun kita tak kenalkan dia dengan cara begini, tetapi dekat situ kita dah mula sebut dia tentang Allah. Allah suka, Allah Ta'ala tak suka. Biasakan dia dengan menyebut Allah. Begitu juga biasakan dia mengenal Nabi dekat situ. Dengan cara dia lah, dengan cara kita bercakap, supaya dia membiasai dan dia tahu bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Kemudian awal agama dengan makna kehidupan. Awal agama dengan makna kehidupan apa maksudnya? Bahawa agama tadi dengan kehidupan dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Mesti diletakkan tauhid itu keutamaan dalam kehidupan. Tauhid itu menjadi keutamaan dalam kehidupan. Baik ataupun tidak hidup seseorang itu, maka dibalik sejauh mana kenal dia terhadap Allah. Baik ataupun tidak hidup dia di dunia maupun di akhirat, maka dia balik sejauh mana seseorang itu kenal Allah. Itu sebabnya agama dan hidup dua benda yang tak boleh pisahkan. Awal agama dengan makna hidup. Kehidupan itu kehidupan yang tak boleh pisahkan dengan ilmu tauhid, ilmu kenal Allah. Sebab semakin kita kenal Allah, maka hidup kita itu semakin teratur dan semakin cantik. Tapi kalau katalah hidup itu tak ada kenal Allah, dia cacah marbah. Hari ini masalah yang timbul dalam masyarakat. Dah habis-habis nak buat darjah 1 umur 6 tahun. Saya tak habis fikir. Lepas tu nak buat periksa besar darjah 4. Umur apa mak? 10 tahun. 10 tahun ya. Cuba fikir mak. Ini realiti ya. Mak 9 tahun. Saya ni pernah mengajar mak sekolah rendah. Saya yakin mak pun biasa. Tengok. Dia nak buat satu periksa. Periksa ni mak, apa tujuan periksa? Tujuan periksa yang pertama sekali ialah untuk melihat sejauh mana penguasaan pelajar tadi terhadap ilmu yang dipelajari. Betul tak? Satu. Yang keduanya, tujuan periksa apa dia mak? Ni mana-mana ni, seluruh dunia bila sebut periksa, ini tujuan dia. Tujuan yang kedua adalah untuk melihat ataupun melihat pelajar tadi mampu ke tidak untuk pergi kepada satu yang lebih besar. Macam contoh daripada sekolah rendah nak pergi sekolah menengah. Itu tujuan periksa. Tiba-tiba mak dia letak dekat umur 9 tahun. Kita dulu mak dia ada panggil apa? Sesi bukan sesi apa? Dia ingat sebab apa? 1 2 3 tahap 1. 4 5 6 tahap 2.
Cuba bayang mak, minta maaf cakap lah mak, budak darjah 1, 2, 3 tiba-tiba dibagi periksa masuk darjah 4, dibagi periksa besar. Mak rasa-rasa dia boleh jawab tak? Itulah. Sedangkan darjah 1, 2, 3 tiba-tiba masuk darjah 4, dia bagi periksa besar mak, apa benda yang dapat? Itu apa faedah? Dan nak ke mana sebenarnya dengan periksa besar yang letak dekat situ? Budak mula mula matang ilmu dia, iaitu 4, 5, 6. Bila matang ilmu, baru tengok penguasaan dia. Lepas tu barulah persediaan untuk masuk mendengar. Jadi kalau kau letak kat situ, sekarang ni kau tak periksa dekat 4, sama seperti kau letak tali gantung, kau gantung diri kau sendiri, KPM. Ya. Dia kena tengok balik tahap penguasaan dan keperluan anak hari ini. Ya. Dan dia kena fikir balik macam mana nak bina anak-anak hari ini. Bukan hanya sekadar silibus, bukan sekadar ilmu apa panggil, ilmu yang kita bagi tadi, tapi dalaman ni mak, ni paling penting ni. Anak tak boleh stres. Okey, anak tak boleh stres tu jadikan sebagai bahan utama untuk perbincangan macam mana nak menangani supaya anak tadi menjadi orang yang kuat dan hebat dan tak ada isu stres lagi. Itu yang sepatutnya dibahaskan. Boleh tak jadi menteri? Saya minta maaf cakap lah. Bagi saya kan, sebenarnya ada budak sebalik ni, kenapa dia nak matikan tadika? Dia nak bunuh tadika sebenarnya. Bagi saya itu je isu dia. Kenapa kau berjaya sangat buat darjah 1 6 tahun, lepas tu prasekolah 5 tahun? Maknanya dia nak bunuh tadika. Tengoklah budak tadika, siapa yang kuasai kat tadika hari ni? Itu je isu dia. Wallahu a'lam. Dah mat? Esok lama-lama esok lahir-lahir masuk darjah 1. Mak habis pantang anak dah masuk darjah 1. Bagus. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Nak kongsi? Nak luahkan? Inilah parlimen kita. Ahlul kalam. Macam mana tak faham? Dan yang saya faham, puak-puak Wahabi kalau dia kata ilmu tauhid ni, dia panggil ilmu falsafah. Falsafah Yunani. Itu ayat dia bang. Sebab apa? Sebab dalam ilmu tauhid ni ada belajar, ada berkait dengan ilmu mantik. Lepas tu dia ada berkait, tak, padahal tu tak ada kena-mengena. Kalau tak ada kena-mengena pun pembinaan ataupun pembahasan kita dengan falsafah Yunani. Ada ilmu-ilmu yang datang daripada sana. Dia lebih kurang ginilah mak. Pertama sekali itu penting mabadi. Mabadi ni bila kita tak belajar maka kita tak kenal. Bila tak kenal, itu yang mula kita datangkan gambaran-gambaran untuk persepsi kita. Kalau katalah ada sekalipun, ada pun diguna pakai, tetapi asas dan teras dia tetap datang daripada Al-Quran. Cuma ulama datangkan ilmu-ilmu falsafah dekat sana untuk pelengkap, kerana zaman pembinaan ini orang hidup dengan falsafah. Salah ke? Sama lah macam kita duduk dekat dalam Malaysia yang kita berjalan atas sistem demokrasi. Selagi benda-benda itu tak bercanggah, boleh tak pakai? Boleh, tak ada masalah. Jadi zaman tu nanti kat depan ni dah ada sebut ilmu akal. Kebanyakan ilmu falsafah tu dia jalan melalui ilmu akal tadi. Nanti kita bahas kat situ. Itu jawapannya tu. Lebih kurang macam ni lah mak. Mak datang kelas. Yang tak datang kelas duduk dekat rumah. Dia guna online. Lepas tu pakai pula iPhone. iPhone tu boikot. Yang tengok situ. Situ orang bagi. Nampak tak? Salah ke? Apa dia mak? Apa dia?
Okey, mak balik ke belakang balik tadi. Ya. Okey. Tahun depan mak. Ramai tak setuju, tapi setakat ni dia dah ijtihadkan, wallahu alam. Kita tengok 2027 esok. Kan ya. Ni lagi pula, ini pula kita hari ni pula anak-anak pula semuanya DHA lah, ni lah, DHD lah, ABC lah, kan, autism lah, apa semua, kan. Dia, siapa yang lulus periksa naik, tu baguslah. Ikut tahap penguasaan. Sepatutnya umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun ni ajak-ajak. Macam ya. Ajak-ajak. Bukan ajak belajar di sekolah. Ya. Sebab itu. Tapi masalah mak bapak sekarang ni, bila kita suruh anak-anak pergi sampah-sampah, aku hantar sekolah, bukan hantar anak aku tinggal sampah. Yalah. Cina hari ni pun, Cina bukan Jepun je, Cina hari ni pun mereka hantar 4-5 tahun anak pergi cuci tandas apa semua. Tapi sekarang mak bapak tak terima. Mak bapak kata aku hantar anak aku belajar, bukan hantar anak aku. Masalahnya mak bapak juga tak ada adab. Mak bapak tu sendiri pun tak masalah. Lepas tu bila anak hantar dekat dekat rumah orang tua, kalau yang jenis tak apalah, saya terima apa sekali, tu tak apalah. Ini yang terus dia kata anak derhaka lah, apalah. Dia yang bina anak tu jadi anak derhaka. Ya. Tapi kita yang kelompok kecil ni kena faham lah. Kena faham dan kena beri faham kepada anak-anak kita. Mana dunia kita ada dunia. Ada anak, kena ingat kita. Kena balik-balik mak, tak boleh. Kita tak boleh ikut arus perdana. Kalau arus perdana tadi kerosak. Ya. Ya. Kan semuanya cuba bayangkan. Dua benda kita masalah dalam negara hari ini. Dalam KPM ada dua masalah besar. Pertama, kekurangan guru, dan yang kedua kekurangan keperluan ni disebut prasarana. Kekurangan prasarana dalam sekolah. Sangat-sangat dua benda ni. Tiba-tiba dia buat pelaksanaan satu kelas kena ada 2 guru sebelum ni. Satu kelas 2 guru. Kemudian ditambah pula awal tahun ni dia buat pula kena buat kelas daripada umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tambah lagi. Habis kau nak cari guru mana pula? Wallahu a'lam. Kita tengok dan lihat. Jadi ya. Itulah. Orang lagi ya. Sekarang ni dua benda besar kita kurangan. Kerajaan kekurangan 2 benda besar. Yang pertama sekali guru, dan yang kedua doktor. Doktor pun lari hari ni. Wallahu a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tanggung majlis dengan tasbih kafaran subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.